Petra Energy Berhad mencatatkan kerugian bersih ringgit Malaysia 20.11 juta bagi suku pertama 2026, meningkat lebih 160% berbanding tempoh sama tahun lalu. Prestasi lemah segmen huluan menjadi punca utama apabila tiada perolehan direkodkan susulan ketiadaan aktiviti pengangkatan. Penangguhan pengeluaran akibat penyelenggaraan dok kering mandatori bagi unit pengeluaran mudah alih luar pantai turut menjejaskan hasil kumpulan. Kumpulan melaporkan pendapatan hanya sebanyak ringgit Malaysia 37.62 juta, kemerosotan ketara berbanding ringgit Malaysia 106.24 juta pada suku pertama 2025, jelas Petra Energy dalam makluman kepada Bursa Malaysia. Manakala kerugian sebelum cukai meningkat kepada ringgit Malaysia 27.23 juta berbanding kerugian ringgit Malaysia 6.92 juta pada suku yang sama tahun sebelumnya. Walaupun mencatat kerugian, Petra Energy telah menyambung semula operasi Medan Banang pada April 2026, menandakan pemulihan semula aktiviti huluan kumpulan.